Jom seminit belajar faraid. Hari ini tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita satu benda yang kita sebut sebagai wasiat. Wasiat ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala suatu pemberian harta kepada seseorang yang berkuat kuasa selepas mati pembuat wasiat tadi. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, wasiat ni sebenarnya terikat dengan dua perkara penting. Yang pertama, wasiat itu diberikan kepada siapa? Sama ada ahli waris yang layak dapat faraid ataupun bukan ahli waris yang tidak layak mendapat faraid. Jadi pada episod ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala saya nak ceritakan kepada tuan-tuan wasiat yang pertama, iaitu beri kepada ahli waris. Ahli waris ini arti kata waris yang layak menerima pusaka. Contohnya isteri, mak ayah kita, anak-anak kita, itu sebagai waris yang layak terima faraid kita. Maka Nabi kata, la wasiyata, innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah beri hak faraid kepada semua ahli waris yang layak dapat, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Larangan Rasulullah SAW ini supaya tidak diberikan wasiat kepada ahli waris. Sebab apa? Sebab mereka dah mendapat hak faraid. Namun begitu, ada hadis yang mengkhususkan hadis tadi dengan Nabi kata, illa ayyasha'al warasah, kecuali waris-waris lain setuju dulu. Maksudnya, kalau seorang tu buat wasiat kepada ahli waris dia, jika semua waris yang ada tu setuju, maka wasiat tadi go on. Tapi jika ada waris yang tidak bersetuju, wasiat tadi terbatal, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala jika ada sebahagian setuju, sebahagian lagi tidak bersetuju, yang tidak bersetuju wajib serahkan hak faraid kepada dia, yang bersetuju boleh teruskan dengan wasiat tadi. Wallahu a'lam.